Siapa sangka kat luar nampak warung, rupanya dalam ni ada pork gearbox yang paling top sekali dekat kawasan Kajang ni. Terutama dekat kawasan Taman Seri Kenari ni. Jujur aku cakapkan, sup gearbox diorang ni dah hampir 20 tahun tau. Memang legend lah. Depan mata aku ni adalah set family yang berharga RM95. Siapa boleh tahan, babe? Ada 2 gearbox yang kau nak kena hadap. Jom, kita layan ni sampai habis. Walau nampak tersorok, tapi tempat ni memang hebat. Rugi tau orang Kajang kalau tak try sup gearbox dekat sini. Jujur aku katakan, dalam Kajang ni, ini antara yang paling murah. Dengan gearbox 2 sekali dia bagi, harga hanya RM95 dengan telur dadar 2 pinggan. Lepas tu kailan ikan masin 2 pinggan. Nasi 5 pinggan. Lepas tu, sup daging pun ada, babe. Memang puas hati lah kalau datang dekat mana? Dekat Lia Fendi Sup Gearbox ni. Tapi serius tau, Sup Gearbox ni memang tak jumpa mana-mana dalam Kajang. Didatangkan dengan saiz yang besar, daging pun lembut. Yang ni kalau kau letak dengan kicap sekali, kau gatal macam tu pun dah puas hati. Satu lagi kau layan dengan belacan dia. Memang terangkat, babe. Yang ni kalau kau makan memang tak pandang kiri kanan. Ini dia, sup daging. Yang ni pun bagi aku daging dia lembut. Dengan dipotong lapis-lapis bila kau makan relai-relai macam tu je. Puas hati dengan portion macam ni. Dah lepas layan set family pula, ada lagi Sup Gearbox yang dia bagi dekat aku ni. Serius aku cakap kau, nama sup ni sup Nam Jahanam. Dengan nama pun dah lain macam. Tapi serius lah aku katakan, kenapa Nam Jahanam? Sebab dalam ni ada keting, ada tulang, ada perut. Lepas tu dia letakkan sekali dengan daging. Lepas tu ada ekor lagi. Yang keenam ni lah punca dia, gearbox yang besar ni. Itulah jadinya sup Nam Jahanam. Serius, bila makan ni kau kena feel betul-betul. Sebab time makan panas-panas ni, kau tak pandang kiri kanan dah. Kau tak payah fikir nasi, kau tak payah fikir apa-apa dah. Yang ni saja dah cukup menceriakan perut kau. Tu sebablah nama dia sup Nam Jahanam, babe. Selain sup gearbox, ada juga dijualnya Yong Tau Fu dan Western. Untuk Western bahagian burger ni pun tak nak kalah. Dia bagi serba-serbi tebal, bila makan ni memang puas hati. Untuk Yong Tau Fu ni bagi aku kan, memang cukup menarik. Didatangkan dengan sos hitam yang pekat, yang ni memang legend. Sebab apa yang dia buat ni daripada air tangan orang lama. Lagipun kalau dah makan kat sini, memang tempat dia meriah. Lagipun tumpuan orang nak datang ni sebab dia punya gearbox. Bagi aku, harga yang dijual ni memang berbaloi. Kalau korang nak layan Lia Fendi Sup Gearbox, boleh datang ke Kanan Royal Food Court di Kajang.